Okay, Assalamualaikum. Dalam video kali ni kita nak tunjukkan proses macam mana kita jalankan ads. Sebab sekarang kita nak kena scale up daripada 2 team sale kepada 22 team sale. Jadi kita nak kena set up balik ads dan tambah new campaign untuk team sale yang baru. So dalam video ni saya nak akan tunjukkan proses macam mana saya gunakan Holo AI, GPT Assistant, apa benda, tools yang saya dah ajar sebelum ni, cara guna. Macam mana saya gunakan untuk kerja-kerja marketing. Video ni saya tak akan bercakap, korang tengok je lah proses dia, laju, tengok workflow dia macam mana kan. So let's go. Okay, saya make sure button WhatsApp ni betul dulu. Okay, dan so campaign ni untuk Cikgu Oya. Dan kita akan proceed untuk kreatif pula. Kreatif saya gunakan macam biasa, Holo. Dekat Holo ni kita akan tengoklah poster-poster yang dia dah buat. Okay, ni nampak macam okay, so kita ambil. Dan kita akan pergi ke Canva untuk touch up dulu. Okay. Sekarang kita gunakan GPT Assistant untuk buatkan copywriting untuk kita punya poster. Lexi ni salah satu GPT Assistant yang memang kita dah tune untuk sales copy. Okay, sekarang ni kita nampak macam kurang okay kan. Kita akan guna Cora. Cora ni adalah copywriter analyzer. Dia akan analisa copywriting ni untuk dibaiki. Dia akan bagi markah lah copywriting ni bagus ke tak apa semua. So kita tengok macam mana dia bagi markah untuk copywriting kita. Okay, silap. Tolong analisa sales copy ini. Kita bagi dia untuk analisa. Okay. Dia Cora ni dia akan keluarkan markah untuk kita punya copywriting. Okay. Jadi dekat sini kita akan tag Lexi balik untuk dia betulkan. Based on analisa di atas, tolong improve
copy sales copy tadi. Okay. So Lexi ni akan improve balik dia punya copywriting. Okay. So sekali lagi kita tengok copywriting ni dah naik ke markah dia. Okay, so naik sikit lah kan. 90 ada. Okay. Tak apa, saya rasa dah okay dah untuk copy ni, sales copy ni. So kita ambil je lah copywriting ni. Kita akan masukkan dulu gambar tadi. Dan kita ada header. Buatkan CTA untuk sales copy ini. Header ni tugas dia untuk buatkan headline CTA. Tempat dia dekat sini ni. Nampak ni, headline CTA. So header akan buatkan. Okay, sini dah ada bagi view. Kita ambil yang ni, okay. Okay, kemudian tutup music. Okay, kita buat satu senang sikit nak baca.
So siaplah satu kempen untuk satu team sale dan kita akan ulang benda yang sama untuk team sale lain juga. Untuk video cara penggunaan ChatGPT ataupun GPT Assistant yang saya tunjukkan tadi dan juga Holo yang memudahkan kita buat poster, boleh rujuk video yang lepas. Okay, so sekejap ke? Tak sampai 20 minit pun. Berapa minit je settle kerja satu kempen tanpa susah-susah.